Soalan B pula, nombor 2B. Okey. Cara dilakukan menunjukkan jualan restoran dalam 3 bulan. Okey, bulan Januari, Februari tak tahu, Mac tahu. Alamak, macam busuk je ni kan. Dari 500 ke 50 ribu ke 46. Doakanlah supaya dia bertambah rezekinya. Okey, so jualan pada bulan Februari adalah 33,060 kurang daripada jualan pada bulan Januari dan Mac. Okey, pergerakan kurang, kita dah tahu, ya tolak. Tapi dia kata daripada siapa? Bulan Januari dan Mac. Maka kita dah tambah. Jadi dia punya ayat matematiknya yang langkah pertama, kita kena cari Januari tambah Mac. Okey, dah. Lepas tu tolakkan dengan 33,060. Itu yang kita perlu buat. Okey, jadi kita tambahkan 50,79 sifar 4681 sifar. Okey, 9, 6, 15 10 sifar. Jawapannya ialah sifar 679. Lepas tu 9,7,600 tolakkan dengan 33,060 zas. Okey, sifar tolak sifar tolak 6 tak boleh, pinjam sebelah 10. Okey, sorry, kita terlupa. Dengan cikgu kena kecam. Okey, maksudnya tak payahlah, kebetulan sebab dia kan dia suruh tukar dulu baru tolak. Okey, kerana ini kebetulan dah senang. Okeylah, 10 buang 6 4 tak ada tambah 4, 5 buang sifar 5, 7 buang 3 4, 9 buang 3 6. So jawapannya ialah 64,540. Lah kesian dia. Dia menaik begitu baik, tiba-tiba turun balik. Alahai. Gitu ya. Itulah rumlah kehidupan. Okey, itu saja So ni biasa 3 markah ni akan betul 3 markah. So ayat matematik awak dah buat, dapatlah markah. Cuma J ni kalau dah cantik awak tulislah dalam bentuk nombor. Okey, itu saja.